Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua rakan. Hari ini trip yang ketiga. Hari ketiga nak masuk juga. Ini kita bersama player-player kita. Ni player-player kita. Lambai sikit player-player, lambai sikit. Okey. Moga hari ni tak terbuang video tu lagi. Kita nak akan jaga betul-betul. Kalau tak rugi, tak ada video. Tengah tunggu Poji ni. Tengah Poji sampai baru kita gerak. Moga ada strike untuk diorang. Macam biasa kita main Bottom Reef, area Belungkur. Dan juga main ini ada Cik Tos sekali lagi main full jig. Tak pakai udara hidup, nak main full jig je. Okey? Kita jumpa lagi. Okey, hari ni kita akan main jig pakoi dan juga SS hook daripada bengkel Pakcik Zul. Dua-dua ni buatan anak tempatan kita, anak Melayu kita ni jig memang killer. SS hook ni memang padu, buatan tangan. Jadi pada korang nak dapatkan benda ni, korang ambil Roger owner dia. Pakoi dan juga SS hook BPZ memang padu. Nak servis mesin, nak buat joran, berjumpa dia ni. Kita dah sampai lokasi pertama dekat depan rakit Singapura ni. Balingan yang pertama daripada player-player kita. Moga ada target kita ni jenak dara ataupun mega. 30 kaki. 32 kaki. Ulu sampai jejak tau, ulu sampai jejak. Tak boleh ni lah. Mantap. Jenak ah. Oh, first strike lah dia. Tengok apa ikan Jen. Ikan cupak GT. Mantap. Strike. Lipat tu. Tak boleh lipat. Kau nak tengok lah, tak dapat ikan lagi. Mantap. Pak bunyi merah kot. Alamak, dia bau Sepai dia kot. Oh, kerapu cantik. Tak. Kesian dia ni. Makan dia Tak lekat. Anak punya ni bersepai yang berikan tu. Main ikan Malaysia lah dia. Ikan sebelah. Ikan sebelah. Ya, terus. Kerapu. Rupanya batu karang. Ada lawan tak? Tak ada lawan. Obo-obo. Kadang kerapu. Alamak, batu Batu jaring. Oh, jaring orang. Strike. Beli sudah makan tu. Apa ikan? Oh, kerapu lah. Kerapu dengan tali orang kalau sapu. Tali aku sampai. Padia dia. Padia dia lah. Oh, jenak babe. Dia pula sini pula. Double. Strike. Okay, sini pula. Rumah sudah mari. Saiz ya. Triple. Triple. Jenap. Nak Kuala Lumpur. Jenap Kuala Lumpur Kuala Lumpur ni jenap. Triple strike lah. Jen kerapu. Baik. Semua tunjuk sikit ikan semua. Triple Triple strike. Okay, baik. Masuk hati komen sekali. 4 strike. Mat. Ada kerapu. Sampai terus strike dia lagi. Kerapu mata hijau. Baik. Tengok sikit ikannya. Baik. Ambil kau. Kerapu ni. Ikan jenak lah. Baik, Nap. Lama tunggu kau, Nap.
Kerapu. Oh, datang. Tu, kerapu datang. Kerapu datang pula. Cantik ah dia dah turun. Turun, kita nak main beli aku tak puas hati dengan dia. Tapi kita kat dalam Malaysia apa ni? Dia Malaysia. Tu batu tu kan. Sikit kita masuk sikit lah, kita masuk sikit. Puaskan hati dia. Kedalaman 45 kaki. Oh. Aku biar aku bunyikan. Wow, ikan talang. Wow. Aduh, kecoh. Oh. Kau mati baru tanda kawan. Aduh. Mana dia? Bawah. Atas. Posisi sekali lagi. Okay, settle. Aduh. Kecoh lah. Rambut ke? Rambut. Ya, aduh. Jik. Apa ikan? Jenap jenap. Talang tu tadi tu talang. Jatuh kan. Ui, serai. Makan Ui. Jenap. Tu nak bagi Jenap. Yes. Betul. Oh kena ini bawa betul air dia. Ada. Ini tinggi di batang. Ada tapi tak besar sini kebanyakannya. Besar lengan kadang Sedap makan. Jenap. Baik Jenap. Pula. Oh, baby Shima. Baby Shima. Apa tu? Wow. Oh, baby Shima. Mak sorry Mak. Dia punya sepupu sepapak yang besar sikit aku dah naik tadi. Hairnya kena juga. Sit. Oh, mantap. Oh, kerapu. Okey, baik. Apa ikan? Kerapu. Kau main tekan macam saiz 2-3 kilo. Ada punya dalam diam. Apa ikan? Oi, tanda bang. Oh, jenap mantap. Sangkut kat luar Air memang boleh sikit. Ya. Orang depan kena. Tadi dia asyik rabut je, dah kena dah. Jenap babe. Tengok sikit. Mantap. Ikan Malaysia tu, ikan Malaysia tau. Sekarang lagi ya. Bawa jalan ni besar ni. Kalau biasa kalau bawa jalan kasar cakap dia. Apa cerita? Dia belum tekan lagi.
Alah. Kau punya bawa jalan tu macam cakap besar saya aku. Ya, aku reman kau duduk atas darat ni sekejap. Kau tunggu. Tekan lah. Oh. Sauk, saya sauk. Oh, cepat ni. Cepat. Alhamdulillah. Bawah ni je aku ketuk. Bawah ni je. Alhamdulillah. Capai juga akhirnya. Mimpi aku dasang. Aduh, jangan gigit tangan Cik Tol. Siapa pula lakon ni? Ni play kita. Hasil dia hari ni. Ni. Enak dara. Amoy gebu. Dan juga kerapu. Siapa tinggal mami ni? Sayangnya. Okey, sekarang kita dah sampai kat darat. Layer pun dah balik. Alhamdulillah ada juga rezeki diorang. Ikan target Janat Dara tercapai. Amoy gebu pun tercapai. Jadi apa pun, teruskan bersama kami geng Sembang Johor. Kita jumpa next video. Jangan lupa subscribe. Okay? Nak turun Roger awal-awal. Takut nanti slot dah penuh, tak dapat turun. Okay? Bottom drift dan ketuk-ketuk kongkong. Kita jumpa next video.